Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ngantuk-ngantuk. Channel The Hijau. Ngantuk Aduh. Bila start Islam bekas ni, mata berbuyuk ngantuk. Yang betul lah. Sesuai dengan tema Islam bekas kan, Islam bekas. Islam bekas ngantuk, Islam bersahaja dan ngantuk. Jadi channel ni je saja berkongsi. Kebetulan video lepas baru masuk 1 Syawal kan. Lepas tu dah 1 Syawal, 2 Syawal, ini baru masuk 3 Syawal lah. 3 Syawal, tak ada apa pun saja nak sharing berkenaan dengan tajuk kita. Seperti biasa, masih lagi dalam aggression management part. Kita tak letak part lah saya tak payah letak part. Lebih kepada aggression management pasal apa? Kebetulan ini saja nak sharing. Kebetulan ada beberapa boleh kata situation lah kot, situation boleh digunakan aggression management untuk nak kesesuaian, untuk kita nak adaptasi kesesuaian tu. At least boleh sharing sikit kesesuaian kepada semualah, kepada masyarakat, kepada rakyat marhen dekat luar sana kan. Mungkin dah hadap, ataupun mungkin bakal hadap, ataupun mungkin sedang menghadapi, hari-hari menghadapi. Normal lah benda tu kan. Tapi nak terangkan pasal aggression management tu, pengurusan kekerasan, aggression kekerasan, keganasan, ketegangan ke, ataupun yang menyebabkan aggression lah, benda ni agresif kan. Mungkin sifat, mungkin perbuatan, mungkin perangai, mungkin orang kata pun macam terlanjur perbuatan, tapi macam mana cara nak menguruskan kekerasan tu. Ini based on bukan buku, bukannya buku, bukannya daripada pembacaan ke, ataupun daripada orang kata kita kata yang ada baca daripada sumber-sumber ke. Ini based on pengalaman je. Pengalaman, rujukan sumber mungkin masing-masing di luar sana, masyarakat, netizen, rakyat marhen ni semua boleh cari rujukan lah, boleh Google dan sebagainya. Tapi ini saya bagi tahu dari segi pengalaman lah, yang daripada 1 Syawal sampai ke 2 Syawal. Ni nak masuk 3 dah. So esok pagi tak tahu ada experience apa lagi. Kalau ada, kita kumpul, kita sharing lah. So ni dalam 2 Syawal ni berkenaan aggression management. Ada satu situasi macam seperti biasa, channel di Hijau ni kita tak sebut, tak sentuh perundangan, peraturan, tak sentuh pasal individu, tak sentuh pasal nama ke apa ke, semua kita tak sentuh. Kita hanya based on situation, pengalaman, situasi. Kita takut siapa-siapa, kita santai-santai je. Nama pun Islam bekas dengan Islam bersahaja dan sebagainya kan. Ini pun ngantuk-ngantuk je kan. Situation yang antaranya lah kan. Ada satu situasi di mana kiranya 1 Syawal lah, 1 Syawal biasalah pagi pergi ke masjid, solat sunnah Aidilfitri kan. Biasa normal lah, kita tahu kan. Setahun sekali Aidilfitri, lepas tu lepas ni Aidiladha pula. Biasa solat sunat kan, solat sunat untuk Aidilfitri. Seperti biasa, macam biasa pergi takbir, lepas tu solat kan.
2 rakaat, 7 takbir, 5 takbir, lepas tu khutbah dan sebagainya. Tak ada apalah, proses dia macam biasa, tak ada apa. Okay. Lepas tu cuma ada satu seperkara kan, dia berlaku di mana ini ada kaitan dengan peristiwa saya kena lah, tapi itu kena, tapi ini hanya situasi yang 1 Syawal ni hanya dilihat, saya lihat dan saya dengar, nampak, tapi bukan kena dekat saya lah, tapi saya boleh relate kepada pernah terjadi satu peristiwa ni masa saya sama situasi dia macam masa saya darjah, kalau saya ingat lah, darjah 4 ke tak lah, rasanya macam darjah 2 macam tu lah, 2 macam tu, bukan 2 ke 3 macam tu lah. Okay, apa yang saya kata sama dengan 1 Syawal baru-baru ni kan, ni lawak lah, cerita lawak sebenarnya, tapi kita boleh ambil dari segi sudut aggression management tu kan, pengurusan kekerasan tu, pengurusan kekerasan, kemarahan juga, tak tahu lah kan. Okay, di mana situasi 1 Syawal lepas ni kan, mana orang yang ni lah, yang kata apa, berpengaruh dan juga mempunyai autoriti lah di masjid tersebut. Saya pun tak sebut masjid mana, tak sebut apa jawatan dan sebagainya lah kan, tak sebut. Okay, tapi orang yang kata apa, berpengaruh dan mempunyai autoriti di masjid tersebut, dia telah menyatakan, dia kata contoh tak, jangan serius sangat, relax. Saya pun tak serius ni, relax. Okay, dia kata dia minta dewasa saf depan, kanak-kanak saf belakang. Okey, bagi saya dengar okey kan. Dia kata untuk ni lah, ruang dan sebagainya lah kan, tak apalah, it's okay lah. Tapi itu tak ada masalah kan, asingkan. Tapi cuma apabila kita macam-macam pun masyarakat ni kan, anak ikut bapa, cucu ikut atuk kan, adik ikut abang, ni budak-budak kecil kan, dan pun golongan dewasa membawa kanak-kanak kan, biasalah budak kecil ikut dewasa. Bila diberi tahu macam tu, dewasa depan, kanak belakang, baris, jadi semua macam saya nampak semua jemaah macam jemaah kita tak boleh bagi masyarakat kot, jemaah dalam masjid tu dia macam terkejut lah bukanlah terkejut, macam blank kejap lah kan. Yelah, maklumlah datang daripada banyak lapisan keluarga masyarakat, lapisan masyarakat, lapisan apa ni orang kata apa, bukan penduduk setempat ke, mungkin lah datang balik raya, balik kampung ke, ataupun tengoklah macam mana kan, ataupun memang penduduk situ, tapi dia bawa cucu, lepas tu apa ni yang datang balik rumah parents kan, mak ayah kan, orang luar saudara mara ke apa. Jadi bila disuruh tu dewasa depan, kanak-kanak belakang, tujuannya saya tak pasti tujuannya apa, tapi yang saya dengar dia kata nak bagi susunan inilah, muat lah, supaya muat. Tapi saya tak pasti sangat lah apa tujuan sebenar dia lah kan. Okay. Jadi bila semua macam blur, macam nak start sebelum start sembahyang apa solat sunat Aidilfitri tu, jadi bila disuruh macam tu, semua macam dia tapi kelakar lah, dia sesi kelakar, semua macam blur dia kan, sekali kena jekah. kena jekah. Jadi bila kena jekah, bukan setakat kata ada apa ni jemaah yang lain yang bangun lah, sebab kena jekah, bangun nak bertindak lah, agaknya nak menyusun ke apa kan. Saya yang tak ada bawa kanak-kanak ni pun sebab apa ni anak saya ikut atuk dia kan, jadi saya tak ada kanak-kanak lah. Saya pun tak nampak anak saya kat mana, saya tak nampak. Jadi saya yang tak ada bawa kanak-kanak ni pun terus terbangun dah. terus terbangun. Respon lah kena jekah kan.
tu terbangun dan tapi tak berlaku apa, maksudnya tak adalah yang seperti yang dijerkahkan, disuruh atau diarahkan, dewasa depan kanak-kanak belakang ke, taklah berlaku. Saya tak nampaklah berlaku drastik macam tu, tapi terkejutlah dia bangun lepas tu macam tak berlaku apa-apa. Apa saya nampak lah, ni pengalaman sendiri, apa saya nampak lah. So sikit pun tak kenal orang kan, tak kenal kiri kan depan belakang, tak kenal siapa. Jadi lepas tu bila tak jadi, lepas tu ditanyakanlah pasal fitrah apa semua itu ini. Saya pun tak apa ni sangat lah, tak apa alert perbualan atau alasan bukan alasan Allah Akbar ni ngantuk-ngantuk ni, cakap pun dah weng-weng saya tak tahu apa arahan selepas tu, tapi dengarlah pasal fitrah, zakat fitrah, siapa tak bayar apa semua. Tapi belum start solat lagi lah, jadi duduklah balik, saya pun duduk balik dan selesai pasal kata tadi fitrah apa semua tadi tu, bangun balik dan nak solat lah. Nak solat, jadi macam biasa, tapi jadi macam biasa je, tak ada apa. Apa yang saya nampak kan, kanak-kanak bercampur lah dengan dewasa, ikut ayah, ikut abang, ikut pakcik, ikut atuk ke kan, macam biasa lah. Saya pun tak tanya lah kan, kenapa tak ikut, pandang kiri, pandang kanan, tak ada lah kan, pandang tak ada lah, macam biasa lah. Saya pun di tempat saya, lepas tu susun solat sembahyang. Jadi apa saya nak cakap kat sini kan, pasal aggression management tu, tak berapa wajar lah tiba-tiba macam jekah lah, macam bangun macam jekah lah kan. Bukanlah kata marah, tapi saya tak nampak situasi tu marah, tapi jekah tu menyebabkan orang tengok kan, ni aggression kan, di pendapat saya di tempat yang baik, masjid, hari baik, bulan baik, nak solat pula, solat sunat Aidilfitri, meraihkan kemenangan kan, hari meraihkan kemenangan, tiba-tiba berlaku jerkah macam tu. Jadi bagi saya mungkinlah, saya tak pasti itu terkilaf ke, perasaan ke dan sebagainya kan, semangat ke apa, saya tak mungkin juga semangat, bagus juga kalau semangat itu, tapi bagi saya tak berapa nak kena dia cara macam tu lah. Dia kalau kita nak tunjukkan yang tadi tu arahan nak jekah ke, arahan nak menyuruh orang ikut kita punya arahan ni, tengok tempat yang sesuai lah. Kalau kat situ, itu boleh dibagi tahu secara baik apa dia punya, kalau dari segi agama, apa dia punya orang kata apa, nak cakap macam ni, dari segi agama, dari segi agama lah, maksudnya hikmah dia ke, ataupun cakap maksudnya tegur secara hikmah lah kan, berhikmah dan berhemah macam tu. Dan dia mungkin boleh terangkan dari segi agama kan, kenapa kanak-kanak sos sini, kenapa dewasa sini kan. Kalau orang kata apa, dapat terangkan macam tu mungkin, tapi saya rasa macam tak ada penerangan. Tapi dijekahkan macam tu lah. Bagi saya, kalau nak jekah macam tu, kalau situasi ini demi kebaikan lah, kalau jekah demi kebaikan, lebih baik kita jekah demi kebaikan tu kalau kita jumpa contoh budak merempit ke, baru lah kan, jekah macam tu, budak merempit, sebab kita nak jekah untuk kemungkaran kan, tak nak budak-budak merempit, contoh. Jadi jekah untuk kata macam sebelum video-video ni saya bagi tahu, jekah kalau jumpa perompak ke kan, kan orang jahat ke, isu curi kabel, ada viral video curi kabel, ada video yang curi, bagus lah, itu kita ni. Tapi kalau dalam masjid tu macam tu, orang kata kalau ayat pasal lagi, ayat sembang-sembang dengan kawan-kawan ke, ataupun kita ayat sembang-sembang kita kan, orang kata
ada kebetulan ni sorry saya halau ni apa jentik apa tu apatah dia macam belalang ke apa, dia tak pastilah. Sorry tiba-tiba nampak macam aggression pula kan. Bukan itu bukan aggression bukan itu, saya terkejut ada. Tapi berjaya di tangan ni. Bukan saya bunuh, saya tak bunuh ulat yang ulat ke apa tu yang jatuh tu, saya jentik dia halau lah ke sana lah kan. Okay, sorry terganggu pula sikit. Jadi apa nak cakap tadi, kesesuaian jerkah tadi tu tak berapa cantik lah kan. Jerkah macam tu di tempat yang macam tu lah. Bukan saya kata tak boleh nak marah, tapi cara tu lah lebih baik digunakan marah tu untuk tempat-tempat yang lebih bagus lagi lah. Yang tadi lah saya kata rempit ke, nampak kecurian, rompak, ragut, kalau konteks agama maksiat ke, okey lah kan, curi kan, kan, gitu kan, ataupun macam benda-benda yang nak kena ada quickness, macam kena cepat kan, kena tangkas, kena cepat. Contoh kalau tengok kebakaran ke kan, tengok accident ke, bangun cepat, tu baru dah sesuai. Tapi kalau disebabkan yang tadi tu, saya rasa macam tak berapa sesuai. Ni yang saya nak kaitkan dengan masa saya darjah 2, darjah 3 tu, di mana saya pun cerita tu dengan saudara mara lah, dengan saja berkongsi simple-simple, tak ada apa pun. Benda tu tak ada salah, tak ada siapa salah, tak ada siapa betul Tapi ini lebih pada aggression management ni, pengurusan kekerasan, kemarahan ke, boleh lah kan, macam apa ni, orang kata apa, nak kawal emosi ke kan, emotion kan. Yang saya boleh kaitkan dengan masa saya darjah 2, darjah 3 tu lah. Saya ingat saya darjah 2, darjah 3 lah. Dan muka pakcik tu pun saya ingat dari sampai ni lah kan. Tapi tak, saya tak adalah kata dendam ke apa, tak ada, mana boleh, tak ada dendam, tak ada. Tapi teringat masa tu di satu masjid, saya pun tak sebut kat mana masjidnya, saya solat dalam saf campur. Saya rasa masa tu memang sebelah arwah ayah saya masa ni, kalau tak silap lah. Jadi tengah solat tu, yang seingat saya kalau saya terlupa ke apa, tak pastilah, tapi seingat saya segar dan ingatan lah. Setahu saya memang segar dan ingatan lagi. Di mana masa tu situasi tengah rukuk tau. Sampai hari ni saya memang gelak lah. Kebetulan bila ada peristiwa kan dekat masjid 1 Syawal ni, tapi itu belum start solat lagi, just macam baru jerkah nak bagi tahu, suruh buat baris tu je lah kan, saf tu je. Tapi ni yang dah solat tu, tengah rukuk, tiba-tiba terasa orang tepuk belakang kita. Tak silap saya, tepuk dan tarik tau, seingat saya tepuk dan tarik. Dan masa rukuk tu juga reverse saya ke belakang. Rukuk tapi reverse ke belakang. Itu tujuannya agaknya nak suruh saya pisahkan saya dengan saf dewasa lah kot, agaknya lah. Saya pun tak, saya rasa lah kan, reverse ke belakang. Jadi tapi masih rukuk lagi, dan solat tu teruskan lah kan. Jadi kalau ikut pokok, saya terkejut lagi. Aduh, ada ni pula, ada kejap saya halau. Ada ulat, terkejut lah saya kan. Ini apa, orang kata apa, saya geli jugalah dengan terbang ulat-ulat ni kan. Orang kata apa, bukan geli apa, terkejut. Tak adalah geli apa pun, tak adalah menjerit-jerit kan, tengok ulat, tak ada. Sampingan kan, dan saya terkejut nak halau je lah, tak ada apa. Sorry, terganggu pula. Ulat ni mengganggu lah. Ulat pun nak uji aggression management juga ni. Macam mana saya menguruskan kekerasan dengan ulat ni. Okey, tak adalah, saya gurau je. Okey, teruskan balik yang tadi dengan rukuk tadi. Saya reverse, so tengah rukuk reverse. Itulah solat tu, solat sampai habis, tak berhenti dah. Tapi
rasanya dah gerak banyak tu batal lah kot kan, sepatutnya batal lah, tapi tak apalah, masa tu dia satu kerja 3 kan. Tapi nak cerita kat situ, berlaku aggression ni lah kan, kasar betul. Tarik tarik macam tu lah, dia kata tepuk tarik gitulah. Tapi menyebabkan saya reverse lah, sambil rukuk tu reverse. Saya siap demo kan, dengan saudara mara kan, saya siap demo kan lah situasi tu. Jadi dua situasi ni walaupun berbeza, satu belum start solat, satu dah start solat, tapi di dalam masjid lah ceritanya. Tak perlulah ganas macam tu, apa yang kasar benar kan. Kalau nak kasar ni, kalau nak tunjuk ni, dia di tempat di liga yang betul. Kalau saya sebut liga, di liga yang betul. Liga, janganlah liga yang dalam mentang-mentang contoh kita ada autoriti, ataupun kita dewasa, ataupun kita ada pengaruh ke, ataupun kita kita rasa kita yakin kita kuat lah kan. Tapi di liga yang tak sepatutnya, tak boleh lah kan. Tak cun lah, orang kata tak cun lah macam tu kan. Kalau nak tunjuk tu di liga yang betul, liga yang betul, barulah orang kata steady lah kan, menggunakan tu. Tapi biasanya di liga yang betul tak ada lah. Mana ada orang nak tunjuk lah. Takut. Sebenarnya cerita takut. Betul. Ini ayat orang. Kalau kita sembang-sembang, boleh lah. Kan orang selalu cakap kan, boleh lah. Orang semua tak lawan, boleh lah. Kena dengan buku dengan ruas, baru tahu lah. Yang biasa orang sebut macam tu. Tapi tidaklah kita menggalakkan ganas tu, nak bergaduh. Tak adalah. Tak. Kita tak suruh macam tu. Tapi maksudnya, di tempat yang sesuai. Kalau kita nak jekah dan sebagainya, nak berlaku macam tu di tempat yang sesuai. Saya suka bayangkan macam mana tau. Saya suka bayangkan yang benda yang hyperbola yang besar, yang hebat-hebat berlaku kan, di mana katakanlah kan, ni kata buku dengan ruas tadi masa situasi saya kan, yang situasi kecil tu kan, ditarik macam tu ke, ditarik ke ditepuk kan, macam tu lah, bukanlah katalah ditarik. So, yang tadi tu saya rukuk mundur ke belakang. Tapi kalau kata budak tu macam filem cerita Karate Kid tu, dan budak tu belajar karate kan, karate dia boleh bertindak katalah contoh kan, kena macam tu je, zup, dia terus bagi tu pakcik tu, katalah contoh budak kan, tak senang pakcik tu kalau kena. Contoh tindakan refleks dia panggil reaction, tindakan refleks tu, reaksi dia tu menyebabkan kena macam tu. Kalau lah budak tu macam Karate Kid lah, maksudnya saya masa kecil tu macam Karate Kid, kalau tapi tak berlaku sama juga yang jekah tadi tu. Kalau kata dia macam tu, tiba-tiba ada yang kat situ pun sama angin macam tu juga kan, sound balik, kau jekah apa? Kan tak harmoni lah situasi tu, nampak tak? Kalau berlaku tapi tidak berlaku jadi maksudnya kalau berlaku macam tu kan dah tak syok lah. Jadi situasi kalau nak tunjukkan macam tu di liga yang betul lah. Tadi macam kata perompakan, ragut, nak nasihatkan budak-budak merempit kan, lagi maksiat, okey lah kan. Barulah orang pun nampak susah, silap. Ada lagi pula yang datang membantu kita untuk menjerkahkan lagi contoh kan. Jadi ni apa yang saya bagi contoh lah kan. Okay. Yang seterusnya contoh yang saya ada tengok dekat dalam inilah sosmed lah kan. Kereta tu dilanggar oleh sebuah kereta dilanggar daripada sebelah kiri. Kena langgar. Marahlah orang yang kena langgar. Betul lah kereta kita kena langgar kan. Dia kata dia nak balik raya, kena langgar. Jadi kereta tu menonong, kata dah langgar tu dia menonong ke depan kan. Dan kereta ni pun bagus, dari dashcam recorded lah, dan dia
tak membabi buta, tak membabil ke membabi buta membabil buta lebih kurang gitulah. Dia tak semudah keluar pada kereta, kejar lari ke ketuk kereta, tak ada. Dia pergi ke tepi, berhenti tepi. Jadi saya ada komen dekat dalam satu sosmed ni, di mana saya kata good aggression management lah. Saya kata, walaupun ada yang kata kenapa tak kejar, dalam komen lah, kenapa tak kejar dan sebagainya kan. Tapi bagi saya itu cantik situasi tu, sebab dia di lalu lintas lah, di mana apa yang saya kata, saya setuju dengan tindakan tu. Kalau ikutkan hati perasaan ni kan aggression kan, nak agresif ni, buka pintu, kejar, lari. Dia sebab boleh depan tu je, tapi dia tak buat. Okay, saya puji sebab apa? Katalah dia agresif, dia rasa marah, tak boleh kontrol aggression dia buka pintu kan, motor pun lalu langgar pintu tu. Tak pasal-pasal motor tu kena kan, kalau jadi itu satu. Yang kedua, kalau dia buka pintu, berjaya pula buka, tutup balik pintu, dia lari, kereta sampai, dah kena langgar satu hal. Kereta tak dapat lagi ni. Contoh kan, kereta bukannya kita boleh pegang kereta tu, kita boleh tahan kereta tu. Kurang kita kena ketuk dulu, kena ketuk dulu kan, dia punya bonnet ke pintu ke, belum dapat buka lagi pun. Bukannya dapat tarik orang tu keluar pun, belum lagi. Tapi kalau kena dilanggar dengan motor dan kereta, dah jadi masalah, dua masalah. Tadi kereta kena, lepas tu kita pula kena. Okay, jadi apa yang dia buat, dia tak keluar kereta, dia pergi ke tepi pun bagus. Mungkin dia nak tengok, saya tak pasti dia nak turun tengok kereta dia ke dan sebagainya. Dalam video tu tak ada lah, tak tunjuk. Tapi of course lah, kalau kereta kena langgar, mesti kita turun nak tengok kereta kita kan. Tapi bila berhenti ke tepi, sesuai lah, dapatlah kita tengok kereta kita tu. Kalau kita tengok kat tengah-tengah jalan, dah jam, kereta belakang dan sebagainya, apa semua kan. So dia berhenti ke tepi tu, dah mengelakkan kesesakan. Dia boleh turun, dia boleh inspect kereta dia, tengok dan sebagainya, ambil gambar ke dan sebagainya lah. Kereta tu ada kat depan, dan apa dalam video tu nampak kereta tu dia berjalan lah. Saya tak pasti kereta tu patah balik ke, terus meninggalkan kawasan tu ke, saya tak pasti. Itu antara owner video dengan kereta tu lah, owner kereta dan kereta yang langgar tu lah. Saya tak pasti. Okay, lepas tu yang saya nak puji lagi, dia tak gelabah. Maksudnya kena je, dia tak terus nak kejar kereta tu ke, naik kereta kejar ke, nak langgar balik kereta tu ke, nak tiba-tiba nak ke kiri ke kanan ke, tiba-tiba gelabah. Dia tak gelabah, dia relax je. Dia relax. Okay, dia marah-marah lah, memanglah marah, kereta kena langgar kan. Tapi dia relax. Okay, jadi bila relax, cantik lah tu, jadi okey lah. Okay, berhenti tepi. Dan saya kata dalam komen tu, saya kata berharap owner kereta pergi buat report polis. Biasalah, baguslah perundangan buat report polis. Dan kalau benda tu melebihi something lah, hadnya tertentu, saya kena tanya, itu kena rujuk insurans lah. Boleh claim insurans kan, claim insurans. Sebab lagi orang kata apa, macam mana cakap, claim insurans lah kan. Bila berlaku apa-apa kat kita ni, kita ada insurans kan, macam tu. Dan dalam dashcam tu saya rasa dapat rasanya plate number kereta yang melanggar tu lah. Tak apa, itu isu perundangan lah, tak apa, biar pihak berkuasa yang tentukan lah. Tapi saya nak cakap tindakan owner kereta tu bagus. Itulah aggression management. Dia berjaya menguruskan kekerasan kejadian itu dan menguruskan kemarahan dia juga. Dalam aggression management lah, bagus. Tenang. Bukanlah kita tenang sangat. Kita pun tak tenang sebenarnya kalau kereta kita jadi apa-apa. Tapi dalam situasi tu dia berjaya mengawal. Itu yang bagus tu. Itu yang saya nak beritahu contoh-contoh. Kebetulan lah 1 Syawal 2 Syawal ni kan. Lepas tu lain lagi, tadi saya ingat ada satu dua perkara lagi. Pergaduhan ke, kalau tak silap, pergaduhan, tak tahu gaduh kenapa dalam raya, gaduh ke, gurau ke, saya tak pasti, takkan gurau kan, takkan sangat lah gurau kan, tapi gaduh lah. Saya nampak pergaduhan dalam sosmed juga. Itulah, nampak macam tak ada siapa lerai kan. Saya tak pasti lepas tu pihak berkuasa datang ke tak.
Dan orang yang ambil video tu pun saya tak pasti dia mungkin dalam kereta ke dari jauh ke dan sebagainya. Jadi itulah sepatutnya yang tadi yang saya kata pasal jerkah-jerkah tu sepatutnya kita apply yang tu jerkah, jerkah. Kenapa tu? Kenapa kan? Balik. Kalau kata libatkan budak-budak kan, anak-anak muda, apa gaduh-gaduh tu, balik. Cantik lah, dapatlah mengurangkan aggression management tu. Tapi kalau berlaku benda tu secara jenayah, pergaduhan gangster ke, pergaduhan apa, janganlah. Kita tengok situasi lah kan. Sebab tu saya kata aggression management, tengok, kena baca situasi tu, tengok. Okay, tapi yang untuk yang record video tu bagi saya bagus lah. Mungkin lepas tu video tu nak diberi kepada pihak berkuasa ke, baguslah juga, bagus kan. Okay, lepas tu selain benda tu pasal isu halang jalan ke apa dalam sosmed lah kan, macam tu lah, bertekak. Tapi yang ambil video pun yes, bagus ambil video. Yang brother yang lalu naik motor tu pun bagus. Dia macam dia pandang lah dekat orang yang tengah meluap-luap marah tu kan. Sampai yang orang ni pun apa pandang-pandang macam bila dia mungkin dia tengah marah, ada orang pandang dia. Apa pandang-pandang apa marah-marah pula. Apa pandang-pandang dia. Jadi brother ni pun macam bagus. Dia tak pergi lah. Suka hati aku lah, aku pandang. Dia tak cakap macam tu, tapi something lah, saya tak pasti dia buat apa, tapi something yang menyebabkan boleh lerai lah benda tu. Brother tu pun walaupun dia marah, apa pandang-pandang, tapi dia pun bergerak. Dia bergerak naik kereta, dia terbelah. Okay. Bagus. Brother yang naik motor tu bagus. Jadi sekurangnya jauh daripada situasi gaduh dengan owner kereta tadi, owner video tadi, jauh situasi tu, tak bergaduh, tak ada berlaku apa-apa, tak ada berlaku touching dan sebagainya, sentuh ke pukul, tak ada. Dan macam ni, bertekak tu tak berlaku bertekak yang panjang. Dia terus habis macam tu je dan tak menghalang lalu lintas. Itu bagus lah. Itu pengurusan kekerasan yang baik lah, yang walaupun sikit impact dia. Mungkin yang brother naik motor tu mungkin hoi ke, saya tak pasti, saya pun tak dengar dalam video tu dia hoi ke apa, ataupun dia just pandang tunjuk tangan ke, atau buat jeni ke, tak tahulah kan. Tapi menyebabkan lerai, situasi tenang, lerai, settle. Tu bagus tu aggression management, menguruskan kekerasan dengan baik macam tu, tidak mengeruhkan lagi, tidak menyemarakkan lagi, tidak mencurah apa orang kata apa, mencurahkan minyak dekat api macam tu. Jadi okeylah, bagus lah kan. Jadi kebetulan ni beberapa yang saya nampak lah, yang situasi yang real dan sosmed kan, sajalah nak sharing kan. Dalam satu Syawal, 2 Syawal ni, apa saya nak cakap kat sini, hari-hari kita akan hadap perkara yang agresif lah. Agresif ni bukannya semestinya sifat perbuatan, maksudnya tak sahaja perbuatan, dia ada je mungkin sifat asap mulut, kata-kata, kata apa, penulisan, tu boleh melibatkan macam tu jugalah, melibatkan benda-benda agresif kan. Tak semestinya pukul, tumbuk, gaduh, tak semestinya. Dia orang kata apa, macam saya kata, percakapan boleh, penulisan boleh, walaupun dengan satu perkataan kan. Tapi apa yang saya nak kata kat sini lah kan, dekat semua lah kan, ni sharing lah, saya tak kata benda tu saya baca dan sebagainya, ni sharing melalui pengalaman dan sebagainya. Perasan tak apa yang saya cakap ni, perasan tak? Boleh komen boleh, yang bila saya kata perasan ke tak tu, boleh komen nanti. Ini sifat manusia yang normal, boleh kata normal, normalisasi normalization normal, satu normal manusia ni kan. Dia kalau tak menyerang ataupun tak nak cakap macam ni, dia menyela ke ataupun tak
memperli ke macam tu lah kan. Dia macam pesan kita tuju ke orang lah kan, tujuan kita serang, bukan serang bergaduh, saya serang lah dari segi psikologi ke, serang dari segi mulut ke, penulisan ke, apa-apa. Tak sah ini sifat manusia dia mesti macam tu. Dia nakkan macam tu. Tak tahu, tak pasti for nothing ke, kenapa mesti macam tu kan. Jadi dan manusia ni memang suka tak ada masalah macam tu lah kan. Tak ada masalah, dia bukanlah saya kata salah, taklah salah kalau kita nak. Contoh saya bagi situasi ya, di mana kalau kata contoh ambil hari raya lah, pakai baju raya, kita pakai baju raya kan, baju kita tu colour dia colour pink ya, contoh lah kan, contoh kan, colour pink ataupun colour yang striking kan. Sifat manusia ni kan, tambah pula orang tu pula jenis yang tak kisah kan, macam relax atau happy go lucky. Orang kata apa, sifat orang kata apa, relax orang tu relax, tapi manusia sekeliling ni yang relax tu lah yang dia suka. Dia saja kau ni pink ni macam perempuan ke? Macam tu pula dia bagi contoh kan. Contoh lah kan. Ataupun nak apa, colour dia striking ke. Kalau dulu masa saya kecil-kecil saya ingat lagi lah istilah apa, orang kata apa, orang kampung dia tengok baju merah striking je, kau tak takut dengan tanduk dengan lembu ke? Macam tu. Sifat manusia kan suka nak tambah dia rasa macam dia berautoriti, dewasa, ada kuasa sikit, bukan ada kuasa apa pun, maksudnya dia cerita orang kata apa, dia rasa dia boleh makan orang tu. Dia tengok orang tu pun relax dia kan, happy go lucky je, entah dia tak tahu orang tu yakuza ke mafia, kita tak tahu tau. Sebab tu kita kena hati-hati. Ini contoh lah, saya bagi contoh kan. Zuk nak serang macam tu. Bagi saya sifat manusia ni kan, kenapa mesti macam tu kan? Tak bagus lah. Tak bagus dalam situasi raya macam ni kan. Tak bagus macam tu. Nak konon-konon Zuk nak menyela ke, nak menyerang ke kan. Tak bagus. Sifat manusia ni secara umum kan, bukan sebab raya je. Umum. Jadi cuba kita keluar daripada norma tu. Maksudnya sebelum kita nak, kadang-kadang kita shock juga, saya sama juga, kadang kita suka musik. Tapi sebelum kita nak musik tu, musik kalau boleh minimum kan mengusik benda yang penting. Kalau nak ngusik juga, ataupun bukanlah saya nak kata menyela macam kasar juga, menyerang kasar, tapi ngusik lah. Kalau nak bercakap lah, nak kan kawan ke, saudara ke, adik-adik ke kan, untuk benda tak penting, okey bagi saya. Contoh benda tak penting kan, contohlah apa saya cakap, benda tak penting sebab banyak dalam dunia ni semua benda penting, mana ada tak penting kan. Tapi contoh tak penting macam katalah main mercun kan, main bunga api kan. Apa ni, bakar satu je, bakarlah 5 sekali, bakarlah 20 sekali, macam tu, benda tak penting. So benda tu akan jadi satu benda yang kita gelak, kau gelak kan. Ataupun katalah tengah bakar main api tu, terkena tangan sikit kan, yang terkena ni, aduh alamak sakit. Kita apa ni, kata sikit dia tu dekat Iran tu, elok je perang, tak ada apa pun kan, baru main tu tak apa, baru main mercun sikit, dah melecur, apalah, itu tak apa, benda tak penting. Tapi kalau libatkan benda penting macam apa orang kata apa, macam je lah, colour baju raya, kurus gemuk masa raya, makan minum, lagi macam tadi tu dekat masjid, lagi apa lagi, macam tu lah. Jadi orang kata apa,
Tak payahlah benda macam tu. Macam saya selalu cakap kan dengan isteri saya, dengan anak saya, relax, benda tak ada apa, benda yang tak perlu nak diagresifkan. Benda yang tak perlu diagresifkan. Benda benda yang perlu agresifkan ni macam keselamatan ataupun agresif. Kata apa? Precaution, macam video saya sebelum ni, safety, caution, precaution, benda libatkan safety measure, itu kita kena. Tapi kadang-kadang manusia ni macam itulah, benda yang tak patut yang dia nak menyelah. Tapi kalau libatkan safety measure, yang libatkan betul-betul keselamatan, betul-betul yang perlu kena, kadang-kadang tak buat. Tak ada. Balik lah kalau kita tanya ke, kau kalau kita sembang dengan kawan kan, kau inilah tapi jadi depan mata tak berani. Wah, tapi orang yang biasa ni, dia akan cakap apa, yang biasa suka selah-selah orang ni, serang-serang orang ni, bila kena kat dia orang cakap macam tu, dia akan kata apa, aku saja je, dia bagi alasan ni, aku saja tak nak. Tak apalah, tak payahlah, buat apa, tahu pula dia. Tapi dia jawab macam tu lah, nak selamatkan diri kan. Tapi kalau kalau supaya saya panggil di situasi aman, macam perang pula bukanlah perang, di situasi biasa, di situasi aman, dia lah jago, serang, ada saja tak puas hati. Ni sifat manusia. Tak puas hati tu tak apa, tak ada masalah tak puas hati, tapi tak puas hati untuk benda yang tak apa, yang nak serang, yang menyerang. Kata libatkan lah, kalau dari sisi psikologi juga libatkan hati dan perasaan kan. Tapi tak nak saya kata hati perasaan ni kan, tak nak saya tak nak sebut macam tu. Tapi maksudnya kita nak kata apa, relax lah. Kalau saya memang selalu saya pesan ke anak saya, kalau benda-benda yang ni, relax lah kan. Nak semua pandai relax. Tapi kalau benda yang betul serius, kita tak boleh relax. Tapi biasa manusia secara normal dia terbalik. Benda yang boleh relax je, tak ada apa yang boleh manage, boleh settle lah, orang kata kan, boleh settle, itulah yang itulah ini, macam tu lah. Tapi benda yang sepatutnya kena ambil tindakan yang perlu, benda tu lah yang tak boleh nak ni lah. Tak boleh nak kata habis pula, dah tahu tak jadi bijak pula, orang kata kan. Kalau benda tak perlu tu bijak. Jadi inilah salah satunya saya suka sebut pasal aggression management ni. Pengurusan agresif ni bukan setakat kata perbuatan, sifat, pukul, gaduh, bukan. Kata-kata pun, assault, penulisan, orang kata tingkah laku tu pun boleh. Sebab benda tu jika berterusan, katalah mulut kan, orang kata mulut tu menyerang orang, benda yang tak patut lah, yang tak patut. Kecuali gurau, saya tak cakap kata semua esok pagi semua tengok video ni semua dah jadi kerah diam, tak adalah, bukan dalam itu. Gurau tak apa, tak ada masalah. Saya kata gurau untuk benda tak penting tak ada masalah. Relax lah kan. Kata saya kan, wife saya gurau contoh lah kan, saya gurau, saya kata ini tindakan berani saja. Gurau kata awet tu, contoh lah kan. Okey, tak apalah, benda tu tak penting. Awet tu skirt biru, skirt hijau, skirt kuning, skirt merah, contoh ni saya beri contoh. Kadang saya takut juga bentara guru, siapa dalam duit lah, semua sama je, takut bentara guru. Tapi perlu ditangani aggression management. Tadi tu tak kisahlah bentara guru ke apa ke, kalau gurau okey, tak ada masalah. Tapi kalau serius matter, janganlah. Sebab apabila kita assault orang, libatkan hati, perasaan dan sebagainya, libatkan tingkah laku, dia boleh menjadi agresif. Tu bahaya, boleh jadi agresif. Sebab kita manusia kan, kita react kepada, kita cepat react tau, boleh jadi agresif.
boleh jadi maki hamun, boleh jadi bergaduh. Tu benda-benda tu lah kita kena fikir. Jadi sebelum kita nak something tu, kita fikir penting ke tak. Kalau tak penting, bolehlah nak buat gurau. Tapi kalau penting, kita kata kalau kita cakap benda ni, bahaya ni, kan. Tak payah. Relax. Tapi ada cara dia. Kalau kita contohlah benda penting kena cakap juga, tapi itu saya kata dengan hikmah, dengan hemah, dengan berhemah, dengan cara dia. Ada cara dia. Tapi itu nanti next lah. Ataupun macam saya kata, saya nak buka kelas tu kan, buka kelas, panggil sifu saya, boleh, ada cara dia, kan. Sampai satu tahap kan, bila kita dah jumpa cara dia tu, dan orang kat masa masyarakat pun dah tahu cara tu, dah faham, kita tegur pun tak masuk ke hati lah. Maksud tak marah. Bukan tak masuk ke hati tu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, bukan. Maksudnya kita terima teguran tu, kita shock, kita lagi shock pula. Kita rasa macam ada satu sahabat saya tu kan, dia rasa macam siapalah shock kau dapat orang tegur dia. Dia rasa macam lagi improve lagi, macam tu. Tapi itu ada cara dia. Nanti tu kita mungkin akan datang, saya buka kelas ke dan sebagainya, panggil sifu saya kan, kita boleh. Tapi ni nak bagi tahu dalam video ni, macam tu lah. Kita kalau betul kita nak apply benda tu yang nak sampai tusuk hati ni, gitu kan, nak sampai kalau itu kalau mulut lah kan, mulut perbuatan lain pula, pukul semua tak nak. Tapi kalau level untuk yang mulut tu, yang cakap tu, biar benda yang orang kata apa, orang kata benda-benda yang salah, betul lah. Kalau salah ke ataupun tak kena, betul lah. Macam tadi lah, merempit, ragut, rompak, ceroboh rumah orang, libatkan keselamatan, libatkan tadi aksiden, libatkan pertengkaran, libatkan itu benda tu silap orang pun sokong. Tapi kalau macam libatkan benda yang kesukaan hati kita je kan, kita tak tahu orang tu background apa tau, yang main-main tu. Saya kan, sebab dia pernah terkena kat diri sendiri, kita tak tahu tau dia background dia apa. Kita ni punca nak bergurau kan, sikit je kita spark, sekali rupanya yang kita, tapi tak ada berlaku apa-apa lah. Kita saja bukan nak ajak dia gaduh, tak ada ajak gaduh pun, bukan ajak gaduh. Maksudnya macam kata contoh lah kan, saya bergurau lah, lebih pada bergurau je. Tapi gurau tu orang panggil apa, gurau kasar kan, lebih pada gurau kasar tu. Tiba-tiba rupanya orang tu Tok Guru jilat, contoh ni mesti bagi contoh kan, orang tu lebih ada authority daripada kita. Jadi kita kalau berlaku itu, cepat-cepat kita minta maaf. Kita kena minta maaf. Minta maaf lah. Kalau kata abang ke, kalau kata adik ke, kalau kata encik ke, tuan ke, datuk ke, Tan Sri ke, tak kisahlah macam mana. Kalau libatkan benda tu, ya kita punya lah, benda tak ada apa, tapi kita saja je kita nak spark kan. Minta maaf. Sebab kita tak tahu siapa orang tu, background dia macam mana dan sebagainya kan. Sebab kata kalau sipu-sipu saya ataupun orang dulu kan, buat kata orang ni dia pandai something lah kan, kita tak nak cakap lah pandai apa, dia bagi kita jurus daripada jauh. Contoh lah ni, contoh saya itu takut muntah darah. Jadi macam tu. Jadi kita cuba siapa yang tengok video ni, yang scroll hujung-hujung pun tak apa, yang dengar pada awal pun tak apa, video yang lepas ke kan, siapalah yang tengok, walaupun video sini panjang, ada juga itu panjang lah video, tak apa, it's okay. Saya ni saja je, ni nama Selam Bekas saja, tak ada apa-apa pun. Scroll lah mana-mana pun, semua saya rasa semua daripada minit pertama, kecuali yang tu lah kan, Assalamualaikum apa semua tu tak lain lah kan. Tapi daripada awal sampai ke hujung, saya rasa semua pasal aggression management, lah. Semua ada dia punya apa,
dia punya contoh-contoh nasihat ke apa kan, pengalaman kan aggression ni. Jadi orang kata apa, kita ni lah, kita keluar daripada norma yang tadi tu. Kita jangan jadi yang selalu manusia yang biasa ni lah, yang selalu kita bukannya, yang saya kata bukan liganya. Mentang-mentang kita boleh makan orang tu, amboi, kita bagi kau. Padahal untuk benda yang tak ada apa-apa kan, benda yang tak perlu pun. Tapi kalau nak bergurau lain lah, itu bergurau, cek lah bergurau benda tak penting. Gurau kasar bukan kata macam mana je kan, kalau kita kenal betul orang tu kawan apa, boleh lah gurau kasar. Tapi kalau kita tak kenal, janganlah kan. Tapi still boleh bergurau. Tapi cuma sebab kata aggression management tu, kita cuba manage kan, benda yang tak ni sangat janganlah. Dan kita jangan nak buat lagak kita lah kan. So, kita tak tahu siapa orang tu, kita jangan buat lagak kita. Kita relax, tak ada apa, macam tu. Kita buat relax je, tak payah nak pening-pening. Kita santai-santai je, cukup. Tak perlu ni, tu saja. Tak ada apa pun, sajalah kan, berkongsi. Orang kata apa, kalau ada contoh-contoh yang aggression management ni esok saya jumpa dan sebagainya, saya kumpul-kumpul sikit, just saya akan bagilah berkenaan dengan aggression management ni. Pengurusan kekerasan secara orang kata apa, experience kan. Kalau secara silibus atau ilmunya kena kelas lah, kena buat kelas. Saya kena panggil sifu sajalah, kena buat kelas. Tapi secara pengalaman dia beginilah. Okay, so sampai di sini. Okay, so tadi kita cuba manage kurangkan benda-benda yang tu lah menyebabkan aggression tu berlaku. Kita kurangkan, kalau tak perbuatan pun, dari segi sifat, dari segi tutur kata, mulut, riak wajah, raut muka, raut wajah, gitu lah, lebih kurang. Kita punya attitude, kan, walaupun tidak berlaku pukul, tumbuk macam saya kata tadi tu, tapi itu pun boleh menyebabkan kita agresif dekat orang, ataupun berlaku aggression pula selepas kita buat muka, sifat, mulut, tutur kata tu boleh berlaku pula. Macam apa, ada satu video tadi, saya lupa lah. Cerita ni cerita drama aku tak silap. Dia kata apa, saya suka ayat dia. Dia kata aku boleh lempang siapa-siapa je aku suka, dan dekat mana-mana. Kalau jumpa orang macam tu, memang kita boleh buat report polis, tak ada masalah. Tapi itulah, nampak tak berlaku aggression tu, sebab mungkin tindakan agresif, tindakan kita assault dia tu, menyela dia tu menyebabkan aggression tu berlaku. Kita tak nak macam tu. Tapi saya tak jumpa lah lagi orang macam tu kan. Tu dalam drama tu, biasalah drama kan. Okay, tapi ada moral lah kita boleh ambil daripada ayat dia tu kan. Dia boleh lempang siapa-siapa je yang dia suka dekat mana-mana, macam tu. Kalau dia jumpa yang kurang ajar lah, betul lah orang kata, tindakan yang kurang ajar ni lah kan. Okay, itu saja daripada saya. Lama jugalah video ni, tak ada saja sharing, tak ada apa lah. Untuk yang siapa yang suka dengar, boleh dengar sampai habis. Tak dengar sampai habis pun saya okey, tak ada masalah. Ataupun nak scroll nak ke depan, ke belakang, nak dengar minit ke 10, minit ke 15, minit ke berapa ke, tak apa. Nak dengar sikit-sikit dulu, macam 10 minit dengar, lepas tu dengar lagi 10 minit, 5 minit, sikit-sikit boleh. Tak kisahlah, ikutlah. Saya bukan suruh keluar je video ni, dengar sampai 55 minit, sejam, bukan. Tadi saja saya pun satu sharing sembang. So apa ni, dalam keadaan saya seorang, sepatutnya saya mesti ada sidekick saya, iaitu
artis tetap saya Bro Wan tapi Bro Wan beraya lah, musim raya kan. Tak apa, saya akan cuba cari juga Bro Wan ni dekat mana. Saya cuba cari, nanti saya contact dia, cari mungkin boleh buat dekat apa, kat mana-mana lah boleh buat dekat R&R ke mana tahu kan, dekat mana-mana lah. Nak cari Bro Wan ni, sebab nak cari pengganti Bro Wan ni bukan senang nak duduk jadi sidekick kat sebelah ni kan. Jadi mungkin juga ada lagi, mungkin ada tapi belum muncul lagi ataupun belum saya panggil lagi. Tak apa. Okay, sekian daripada saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang terlanjur kata, terkilaf, tersalah, terusik, kata apa, yang buruk lah, atas kesilapan diri saya sendirilah. Tapi ini maaf kalau terasa hati ke apa, tak ada, saya tak ada niat, saya pun tak mention siapa-siapa. Tapi ini sebagai contoh aggression, itu yang kita nak cakap, aggression management ni. Jadi mungkin saya boleh letak tajuk aggression management something, tajuk apa berkenaan dengan mungkin saya kata aggression management attitude ke, contohlah kan, aggression management apa, saya boleh letak lah. Yang lepas saya kata safety precaution kan, hari ni dari segi mungkin normalisasi ni lah, macam tu lah. Liga tu, aggression management kena check liga kita, mungkin boleh letak tu aggression management liga, mungkin kan, liga, check liga kan. Okay, so sekian. Tak ada apa, kita jumpa di lain waktu. Saya The Hitcher, channel The Hitcher. Saya pun jarang promote saya punya ni kan, channel kan. Bolehlah subscribe, boleh like, boleh share, boleh komen, boleh dengar saja pun boleh, dengar sikit-sikit boleh, macam saya kata tadi. Tak apa, tak ada masalah. Ini memang Slumber, nama dia Slumber kan, nama pun Slumber Cast kan. Saya rasa pertama dalam dunia Slumber Cast macam tu. So sekian, terima kasih. Kita jumpa next nanti video, kalau ada video lain lagi kan, InsyaAllah. Okay, terbaik.